ikut aku buka unboxing Avalon watch model nama Curve. Ni first time aku akan buka kotak ni, jadi kalau tersangkut-sangkut tu korang janganlah petikai sangat kan. Okey, awal-awal lagi dia terus bagi satu produk manual. Dia ada bagi, of course lah, tali jam. Yang ini charging cable dia confirm. Dan yang inilah benda yang dinanti-nantikan. Kalau ikutkan biasa jam macam ni aku tak review, tapi sebab jenama Avalon ni aku dah biasa, jadi barang yang aku agak confident dengan kualitinya. Wow, solid juga bentuk jam dia ni. Sekarang ni aku pasangkan tali dia yang pertama. Alright, satu dah siap. Yang kedua pula, alright, kedua-dua tali dah siap pasang. Macam okey, aku tak pernah ada jam bentuk-bentuk kotak macam ni. Ini geng, bentuk jam selepas aku pakai dekat tangan. Kalau tengok roughly, aku rasakan macam sesuai juga dengan tangan aku. Dia tak nampak buruk sangat. Dan walaupun harga dia ni murah kan, antara benda yang highlight aku boleh cakap pada awal ni, dia punya tali dia ni, silikon dia ni selesa lah. Tak rasa tebal, tak rasa berat, tak rasa gatal. Okay, kita pergi review cun sikit kejap lagi. Ciao.